Baru-baru ini, saya ada buat sebuah video tentang ASBF rolling dan dalam video tersebut, saya kata ASBF rolling bukan kaedah yang baik. Tapi saya tahu korang tak puas hati dengan video tersebut, jadi hari ini saya nak bagi ASBF rolling peluang untuk mempertahankan diri dia. Kita akan melihat beberapa contoh advance penggunaan ASBF rolling yang kerap disebarkan dalam social media dan pertikaikan satu persatu apakah kelebihan dan keburukan cara tersebut. Dan akhirnya kita akan tackle kesimpulan sama ada ASBF rolling benar-benar bagus ataupun tidak. Welcome to Sembang Finance. Okey, saya berikan sedikit konteks dulu. Kalau awak dah tengok video saya yang lepas, dan boleh skip bahagian ni. First, awak kena faham apa itu ASBF rolling dengan ASBF compounding. Sebab saya akan guna pakai dua terma ini dengan kerap. ASBF compounding maksudnya ASBF biasa. Awak buka satu sijil ASBF, bayar setiap bulan macam installment, lepas tu tak sentuh dividen ASB, biar dia compound sampai tempoh tamat. Itu saja. ASBF rolling pula, awak bayar beberapa tahun ansuran ASBF, lepas tu awak ambil dividen ASB dan guna untuk bayar installment ASBF. Inilah yang orang panggil ASBF rolling. Anyway, dalam video sebelum ini, poin utama saya adalah begini. ASBF rolling nampak menarik sebab selepas membayar loan selama 1 tahun ataupun 2 tahun, awak biasanya dah boleh guna dividen ASB untuk bayar installment ASBF tahun depan. Jadi, orang suka kata, tahun pertama ataupun 2 ataupun ketiga saja awak keluarkan duit sendiri. Lepas tu ASBF bayar dirinya sendiri. Masalahnya bila dividen itu digunakan untuk bayar loan, dividen itu tidak lagi compound dalam ASB. Macam sebuah pokok buah. Kalau setiap tahun buah yang dihasilkan oleh pokok awak jual untuk bayar maintenance tanah, sampai bila-bila pun awak hanya akan ada satu pokok. Kalau awak nak kembangkan kebun awak, buah tu kena tanam balik jadi pokok baru. Barulah kebun awak makin lama makin besar. Tapi apa kata kalau kita gunakan teknik rolling hanya untuk bebaskan cash flow kita? Lepas dah bebaskan cash flow, kita guna cash flow itu untuk melabur tempat lain. So sekarang ASBF membayar dirinya sendiri dan awak boleh lagi dapat duit ekstra dari tempat lain. Dan inilah yang semua orang kata adalah cara advance untuk gunakan ASBF. Dan mengikut apa yang saya jumpa online dan juga dari komen setengah penonton Sembang Finance, saya sudah kenal pasti 3 cara paling popular untuk menggunakan cash flow rolling. Mari kita pertikaikan satu persatu. Kita mulakan dulu dengan yang paling famous. Guna cash flow rolling untuk buka ASBF baru. So, ada beberapa variasi kepada idea ini, tapi semuanya ikut satu prinsip. Ideanya macam ni. Bagi kebanyakan orang, nak pinjam ASBF banyak-banyak, agak susah. 400k lah, 600k, itu memang susah sebab orang biasanya tak mampu nak bayar installment bulanan. Tapi bila awak dah buat rolling, ASBF pertama dah tak makan cash flow, betul tak? So, awak gunakan cash flow berlebihan untuk buka ASBF kedua. Lepas dah bayar 2-3 tahun, buat lagi ASBF ketiga dan seterusnya. Orang kata, macam beli rumah. First, awak dapat rumah pertama, awak dapat sewa untuk cover loan. Lepas tu, awak guna cash flow awak untuk beli rumah kedua. Dapat sewa untuk cover loan kedua. Lepas tu, awak beli rumah ketiga. Dan seterusnya. Semuanya berdasarkan konsep ini. Awak bebaskan cash flow menggunakan rolling. Lepas tu, gunakan cash flow itu untuk ambil hutang baru. Free money, bro. It's not free money. Okay, masalahnya macam ni. Bila awak rolling macam ni, awak sebenarnya mengambil leverage yang sangat tinggi. Dan dia menjadi macam pelaburan hartanah. Semua masalah dia adalah sama. Kalau tiba-tiba bank negara naik OPR, macam mana? Kalau dividen ASB jatuh, macam mana? Kalau tiba-tiba tak mampu nak bayar, boleh tak awak batalkan tanpa rugi? Mungkin sijil ASBF boleh batal, tapi ada setengah orang dia pergi ambil dividen rolling untuk beli kereta. Yang tu macam mana? Loan kereta tu boleh batal ke? Bukan itu saja. Semakin banyak yang awak pinjam, semakin tinggi debt to service ratio awak. Kalau dah tinggi sangat, nanti nak ambil loan baru tak akan lepas. Sebab bank nampak atas kertas. Awak dah pinjam banyak sangat. Of course, awak boleh kata, jangan risau, saya buat teknik ASBF rolling. Tapi bank apa dia kisah? Dia cuma nampak awak dah pinjam 600,000 tapi gaji 5,000 je. So memanglah tak lepas. Lagipun buat apa awak nak rolling macam ni?
baik je awak buat ASBF compounding yang biasa. Tahukah anda, kalau cara compounding biasa, katakan awak pinjam ASBF RM200,000 untuk 35 tahun dan katakan ASBF bagi purata 5.75% setahun, kalau awak bayar sampai habis untuk 35 tahun macam biasa, awak akan dapat RM1,415,282. Kalau awak nak samakan pulangan dengan teknik rolling, mungkin awak kena buka 6 atau 7 ASBF baru dia bersamaan. Awak buat rolling susah-susah, ambil risiko banyak-banyak. Last-last mungkin tak dapat nak kalahkan cara compounding biasa. Ingatlah, rolling bukan free money. Okey, mari kita teruskan kepada cara rolling kedua. Guna cash flow untuk kurangkan loan ASBF. So, dia macam ni. Awak buat rolling yang biasa, bayar beberapa tahun dulu. Lepas tu, bila cash flow dah bebas, awak ambil cash flow awak, gunakan untuk buat extra payment untuk bayar baki loan. Dengan itu, awak boleh kurangkan bayaran bunga dan of course, awak pun akan habis bayar hutang lebih awal. Itulah bahagian baik dia. Dan pada pendapat saya, kalau awak gunakan rolling untuk tujuan ini, mungkin inilah versi rolling yang paling baik. Sebab awak gunakan cash flow untuk mengurangkan risiko. Dan kurangkan risiko adalah sentiasa bagus dalam dunia pelaburan. Tapi kita pun kena jujur juga, kalau tujuan asal awak nak ambil ASBF adalah untuk guna leverage, maka bila awak kurangkan loan, awak juga sedang kurangkan kesan leverage itu. Saya bagi contoh. Katakan awak beli basikal elektrik sebab awak nak bantuan motor elektrik tu. Sebab katakan nak kayuh kuat-kuat sangat susah. Tapi selepas itu awak asyik tukar je motor dia jadi semakin kecil. Memanglah lebih selamat dan jimat elektrik. Tapi pada masa yang sama, awak sudah kurangkan kelebihan utama motor elektrik tu, iaitu untuk tolong kayuhkan basikal awak. Macam itu juga ASBF. Bila awak kurangkan loan, risiko awak turun. Tapi kesan yang awak dapat akibat leverage pun akan turun. Kalau begitu, maybe buat loan ASBF yang lebih kecil ataupun buat ASB biasa, maybe lebih mudah dan simple. Dan satu lagi, kita kena selalu ingat, duit ada opportunity cost. Duit yang awak guna untuk bayar loan ialah duit yang awak tak boleh guna untuk melabur di tempat lain, yang maybe boleh memberi pulangan yang lebih tinggi. Bila awak guna cash flow rolling untuk kurangkan baki hutang, manfaat utama awak ialah jimat cost financing. Contohnya, kadar ASBF awak adalah 4.5%, maka setiap ringgit tambahan yang awak bayar kepada loan itu membantu awak mengelakkan kos berlebihan pada kadar 4.5% setahun. Dalam kata lain, penjimatan kos itu macam mendapat pulangan 4.5% yang agak selamat lah. Tapi persoalannya, adakah itu penggunaan duit yang paling optimum? Kalau awak ada alternatif lain yang boleh beri pulangan lebih tinggi, contohnya dalam unit trust yang memberi pulangan 7% setahun, baik awak letak cash flow awak kat sana je. Bayar loan mungkin lebih selamat tapi belum tentu lebih memuaskan dari segi pulangan. Malah kita tak perlu tengok jauh-jauh. Kalau ASB sendiri memberi pulangan 5.75% katakan, manakala kadar bunga ASBF adalah 4.5%, kenapa tak nak masukkan balik cash flow itu ke dalam ASB saja? Dan soalan itu membawa kita kepada cara popular ketiga untuk menggunakan ASBF rolling. Gunakan cash flow untuk reinvest balik ke dalam ASB. Okey, sekali lagi untuk cara ketiga ini, cash flow rolling awak dimasukkan balik ke dalam ASB. Katakan awak bebaskan RM1,000 sebulan menggunakan rolling, awak masukkan balik RM1,000 itu ke dalam ASB. Bagi yang buat macam ni, saya ada satu soalan je. Kalau akhirnya duit itu masuk balik ke ASB, bukankah ini ASB compounding yang biasa? Bukankah ia lebih mudah untuk biarkan sahaja dividen itu duduk dalam ASB daripada awal? Awak nampak tak logik dia macam pusing-pusing? Kononnya awak guna strategi advance tapi last sebenarnya dia adalah ASBF compounding yang biasa. Buat susah-susah orang je. Baik tak payah buat ASBF rolling langsung. Dan itulah sebenarnya kesimpulan saya tentang ASBF rolling ini. Tak payah nak nampak pandai. ASBF compounding biasa lagi bagus. Okey, saya dah nak siap video ni. Sebenarnya ada banyak lagi strategi kat luar yang mungkin awak pernah dengar, tapi sebenarnya dia adalah variasi ASBF rolling saja. Contohnya ada orang panggil hybrid, pairing, dia guna rolling untuk bayar loan kereta dan sebagainya. Semua ini cumalah variasi kepada ASBF rolling. Pada asasnya, semua strategi ini mengikut pattern yang sama. Awak ambil dividen yang sepatutnya compound dalam ASB, awak keluarkan dividen itu, kemudian cuba gunakan untuk buat sesuatu yang lain.
Kalau awak guna untuk buka ASBF baru, itu tambah leverage namanya. Kalau awak guna untuk kurangkan loan, itu kurangkan risiko. Kalau awak guna untuk masuk balik ASB, itu ASB compounding dengan extra steps. Kalau awak guna untuk bayar loan kereta, belanja keluarga, travel ataupun lifestyle, itu bukan strategi pelaburan. Itu tambah risiko namanya. Saya bukan kata semua ini salah, tapi jangan keliru antara cash flow management dengan investment return. Saya tahu banyak ejen ASBF selalu push konsep rolling sebab dia sangat senang nak jual. Cerita dia simple dan sedap didengar. Awak bayar tahun pertama saja, lepas tu free money. Ia menjadikan hutang nampak ringan, dan cash flow nampak macam bebas dan strategi nampak macam advance. Tapi saya harap hari ini awak sudah tahu dengan lebih jelas kenapa rolling ini tak sehebat mana pun. Ingat, kalau tujuan utama awak adalah untuk menjadi kaya dengan ASBF, buat saja cara compounding yang biasa. Kalau awak benar-benar memerlukan cash flow untuk membina emergency fund atau untuk apa-apa sajalah sebab, barulah awak buat rolling. Kalau awak mahu ilmu yang lebih tentang topik-topik ASBF, tengoklah video-video seterusnya di sini.